Projek ini dijalankan sebab kami percaya bahawa kesihatan mental pelajar perlu diberi perhatian serius. Ramai antara kita sebenarnya sedang bergelut dengan tekanan belajar, masalah peribadi, rasa penat atau sunyi, tapi kita tidak tahu mahu meluah dekat siapa ataupun malu nak meminta bantuan. Jadi, kumpulan kami menghasilkan borang soal selidik ringkas dan flyers kesedaran kesihatan mental untuk kenal pasti apa yang pelajar UPSI alami secara realiti. Dengan data ini, kita boleh cadang bentuk sokongan atau program yang lebih sesuai seperti sesi kaunseling, bengkel kendali tekanan atau ruang selamat untuk rehat. Ini bukan sekadar soal selidik, tapi langkah kecil ke arah kampus yang lebih sehat dari segi emosi dan mental. Dalam kajian ni, kita nak tengok macam mana tahap kesihatan mental pelajar dekat kampus kita. Objektif utama kami adalah untuk faham sejauh mana tekanan, rasa cemas dan cabaran yang kawan-kawan kita hadapi, terutamanya bab tugasan akademik, tidur cukup ke tak atau rasa keseorangan itu. Selain itu, kita juga nak tahu sama ada pelajar tahu ke saluran bantu yang ada dan apa jenis sokongan yang mereka perlukan. Contohnya macam sesi kaunseling, percuma, bengkel, pengurusan tekanan atau ruang santai untuk tenangkan fikiran. Jadi, kita harap kajian ini boleh bantu tingkatkan kesedaran dan cari cara terbaik untuk jaga kesihatan mental kita semua. Antara isu utama berkaitan kesihatan mental ialah stigma dan kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat. Stigma membuatkan individu yang mengalami masalah mental rasa malu dan takut untuk mendapatkan bantuan kerana bimbang akan dipandang serong atau dianggap lemah. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri walaupun sedang mengalami tekanan yang serius. Dalam masa yang sama, tahap kesedaran tentang kesihatan mental masih rendah. Ramai yang tidak tahu tentang tanda-tanda awal masalah mental dan tidak faham bahawa sokongan emosi itu penting. Akibatnya, ramai yang terlewat mendapatkan rawatan. Justru, penting untuk kita hapuskan stigma dan tingkatkan kesedaran supaya lebih ramai berani tampil mendapatkan bantuan tanpa rasa takut atau malu. Aktiviti yang kami jalankan adalah mengedarkan flyers kepada student-student Universiti Pendidikan Seni Idris di sekitar kafe atau bangunan fakulti. Selain daripada mengedarkan flyers, kami juga menjalankan satu kaji selidik melalui Google Form mengenai tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar UPSI. Soalan-soalan yang dimasukkan dalam kaji selidik ini secara umumnya merangkumi pelbagai aspek penting dalam kesihatan mental pelajar, termasuk tahap tekanan dan kebimbangan yang dialami dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhan, kesemua soalan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tahap kesihatan mental pelajar dan membantu pihak universiti memahami bentuk sokongan atau intervensi yang paling sesuai bagi meningkatkan kesejahteraan mental warga kampus. Mengadakan sesi kaunseling secara percuma. Sesi kaunseling secara percuma ini dapat membantu para pelajar untuk mendapatkan bantuan profesional tanpa menghiraukan kos. Ini amat penting kerana tidak semua pelajar datang dari latar belakang keluarga yang mampu untuk mendapatkan rawatan psikologi di luar kampus. Jadi, apabila dengan adanya sesi kaunseling secara percuma ini, para pelajar boleh berkongsi masalah secara selamat dan rasa yang terjamin serta dapat mengurangkan beban emosi yang terpendam dalam diri mereka. Penyediaan ruang selamat di kampus. Pihak universiti boleh menyediakan satu ruang khas untuk pelajar untuk bermeditasi, membuat refleksi diri dan berehat dalam suasana yang tenang. Dan pihak universiti boleh menggunakan bilik yang tidak digunakan dan mengubah suai tempat tersebut dengan pencahayaan yang sesuai, meletakkan perabot yang selesa, aromaterapi dan muzik yang menenangkan. Dan paling penting sekali, ruang tersebut hendaklah bebas daripada sebarang aktiviti akademik dan sosial. Kesimpulan daripada topik ini, ramai orang menjaga kesihatan fizikal tapi mengabaikan kesihatan mental. Tapi sepatutnya kesihatan mental ni kita kena jaga sama macam kesihatan fizikal. Sebab apa? Kalau kita senang hilang fokus, murung, rasa tertekan, kita tak boleh nak buat kerja dengan betul. Jadi sebaiknya kita kena jaga tidur. Kalau ada masalah kita kena luahkan. Dan yang penting jaga diri kita. And
penting sentiasa berkomunikasi dengan orang. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh hubungi talian kasih iaitu 1599. Okey, itu saja. Terima kasih.